Membaca buku di pagi hari, hati tenang, minda berseri, ilmu dicari tiada henti. Itulah sikap pembaca bestari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya membuka bicara dengan sebuah cerita kegemaran saya yang luar biasa. Namun begitu, sebelum lidah lancar berbicara, marilah saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Kerja Humaira binti Muhammad Arif, murid tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang. Kod sekolah ABA 9002. Saya merupakan pemimpin muda pusat sebuah sekolah dan juga salah seorang kru wartawan muda. Secara tidak langsung, kedua-dua jawatan ini dekat dengan hobi saya iaitu membaca. Hobi membaca menjadikan kita insan berpengetahuan luas. Dan secara tidak langsung, kita dapat menimba pelbagai pengalaman berharga. Oh, sebelum saya terlupa, jangan lupa ya, like dan subscribe saluran YouTube kami, TVPSS SKGP. Baiklah, bicara tentang diri telah dikongsi. Kini kita beralih pula tentang sebuah karya inspirasi. Saya kira situasi ini sering berlaku di kawasan sekolah. Mesti kawan-kawan tertanya-tanya, bukan? Bijak Dekor, hasil karya Alam Anwar, terbitan Blink Book Sdn Bhd 2023. Buku ini mempunyai 122 halaman bercetak dan jalan ceritanya syarat dengan pengajaran. Mari kita sama-sama merungkai kisah menarik ini. Malunya tidak terperi, memang merah pipi, mana hendak diletak muka lagi. Di sekolah Seri Bangsar, tingkatan 4D diumumkan sebagai kelas terkotor 5 kali berturut-turut. Kini mereka diberi julukan tingkatan 4 daki. Alisha, ketua kelas terpaksa naik ke pentas untuk menerima hadiah penyapu sebagai tanda sindiran yang menyakitkan hati. Akibatnya, guru kelas hendak membatalkan rombongan akhir tahun. Ugutan tersebut membakar semangat Alisha untuk menyatukan rakan-rakan sekelas dan mentransformasikan bilik darjah mereka. Misi mereka menceriakan kelas dengan cara yang berikut. Kelas dicat, barulah berubah wajah. Lantai di alas karpet memberikan suntikan mewah. Namun begitu, kewangan kelas hanya tinggal RM5 sahaja. Jadi, bagaimana hendak mengubah nasib? Apakah Alisha dan rakan-rakannya berjaya? Atau bakal kembali menjadi kelas terkotor sekali lagi? Nah, kawan-kawan, sudah pastinya Alisha dan rakan-rakannya berusaha gigih untuk menceriakan kelas 4D dengan pelbagai cara. Sikap tidak berputus asa dan kerjasama yang teguh memberikan hasil yang sangat berbaloi. Baiklah rakan-rakan, sebagai kesimpulan, yang pertama, buku ini memberi inspirasi kepada saya tentang cara menegorasi kelas secara bijak bersama rakan-rakan. Kerja dekor ini bukan sahaja perlukan idea, tetapi juga pengurusan wang yang bijak. Dan yang kedua, bukan itu sahaja. Cerita ini juga mengingatkan saya akan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan kelas. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat membentuk peribadi dan semangat bekerjasama. Kita sering mendengar berita tentang kelas yang kotor. Kurangnya rasa tanggungjawab dalam kalangan murid. Tetapi buku ini menunjukkan bahawa perubahan boleh berlaku apabila kita semua bersatu dan berusaha. Justru saya menyuruh semua rakan, mari kita menjadi seperti Alisha dan rakan-rakannya. Berani memimpin, bijak merancang dan tidak berputus asa. Sekian sahaja daripada saya. Semoga cerita ini memberi manfaat dan inspirasi kepada kamu semua. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Salam hormat daripada saya, pembaca bestari yang sejati.